Bayangkan kereta ni dah 20 tahun. Ibarat korang tak korek hidung selama 20 tahun. Macam mana agaknya hidung korang? Okay guys, so hari ni kita ada satu kereta all money. Kenapa ada all money? Tengok ni, lambang apa ni. So, kita satu Harrier kena buat minor dan juga customer request kita untuk buat service total body. So, jom kita buat. Okay, no, kita nak check dia punya battery health. Okay ke tak okay? Tengok. Okay, pandai kereta ni jaga customer. Betul tak? Ke terbalik? Kereta jaga customer ke customer jaga kereta? So, next, kita check dia punya brake fluid. Brake fluid dia dalam keadaan yang okey lah tu. Kalau tengah tu consider masih okey lagi. Cuma mungkin next service kita akan check lagi sekali. Kalau perlu flushing baru kita remind customer untuk flushing. Asal hari ni rasa kerja macam seorang ah. Mana lagi seorang Me? Oh me. Aduh. Nah, pergi check brake pad sekarang. Alright. Duduk sini. Brake pad dia tebal 90%. Cantik lagi. Disc dia pun okey. Kita check brake pad belakang pula. Brake pad belakang tu 60%. Pandai guna jaga kereta ni. Sekarang kita nak drain minyak dia. Kita tengok macam minyak dia gelap ke tidak. Boleh tahan lah. So biarkan dia turun dulu. Kita buat kerja lain. Jom. Okay, so ini dia punya condition air filter. Dah agak teruk juga. Kita akan remind customer lah macam biasa. Kita tukar. And ini cabin filter dia. Alhamdulillah masih bersih. Okay, so ini dia punya total body. Kita akan spray and then lap sampai dia total bersih. Kenapa kita tak berani buka? Sebab pakai kabel. Kita boleh je buka tapi akan kerja lagi jadi lagi banyak. So better kita biar macam ni. Tapi sambil tu kita main dia punya kabel. Kata pun all money. So semua pun benda-benda lama dan kuno. Okay, total body ni apa benda kan? Mesti korang tanya. Untuk korang yang tak tahu, total body ni ibarat hidung untuk korang bernafas. Bayangkan kereta ni dah 20 tahun. Ibarat korang tak korek hidung selama 20 tahun. Macam mana agaknya hidung korang? Sama juga macam kereta ni punya konsep. Okay, so sekarang kita nak buat apa? Goreng ayam goreng. Goreng yang goreng guys. Okay, so kita pakai 5 dahulu 40 untuk kereta ni. Premo Sintetika dari Mija Otoke. Okay, mesti korang nak tahu berapa harga untuk kita buat minor. Kita service dia punya total body. Kita buat inspection dan juga diagnose. Total dia dalam 5 je. Murah atau mahal? Cuba korang komen.